Okey, untuk buka oil filter ni, kita kena buka dekat sini. Kita kena buka dekat sini, gigi dia ni. Bukan dekat sini. Kalau kat sini licin lah, memang tak boleh buka lah. Kalau boleh buka pun payah. Dekat sini kita buka. Kalau buat tempat speed, nelayan je buat. Buka lah oil filter ni. Bentar. Okey, nak keluarkan benda ni, yang minyak ni kena letak dekat atas. Dia tak boleh yang lubang ni dekat bawah. Nanti kan minyak hitam ni yang dalam ni dia meleleh ke bawah. Jadi untuk pasang oil filter ni, kita kena buka ni lah plastik dia. Okay, untuk o-ring ni yang hitam ni, getah yang bulat ni, kita nak pasang kita kena letak minyak dulu. Kalau tak letak minyak, biasanya dia bocor bila kita ikat lah. Dan satu lagi, bila kita ikat oil filter ni, kita jangan ikat guna tenaga hard organ. Tak boleh. Kita ikat ni terlampau banyak. Kita ikat ni terlebih sangat. Sebab kalau kita ikat lebih sangat, gasket ni jadi keras. Bila keras, dah tak fungsi lah dia punya getah ni. Pasal dia dah keras. Jadi sebab tu bila kita nak ikat, kita nak pusing oil filter ni, kita pusing dengan tangan. Bila dah tak boleh pusing lagi dengan tangan, kita pakai benda ni. Ikat sikit je. Kalau takut dia tercabut ke longgar ke, dia sebenarnya payah nak tercabut. Pasal getah ni selain untuk elakkan leakage pada oil filter ni, satu lagi dia boleh serap vibration daripada enjin. Minyak baru ni goncang-goncang sikit. Pasal kita nak mendat dekat bawah ni, dia serata dengan minyak dalam ni. Dah goncang. Minyak ni sikit, letak sini. Pakai minyak baru lah, jangan pakai minyak recycle. Sebelum pasang oil filter baru ni, kita lap lah sikit minyak yang kat sini ni, bagi bersih. Ok, ni filter baru. Ok, pusing dengan tangan agak dah tak lagi lagi. Ok, sikit je. Jadi ni dah ok dah.